Hai anak-anak. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Like dan subscribe. Subscribe to my channel. Pelukis berbakat. Mengasah kreativiti dan ekspresi diri. Di sebuah kampung kecil yang dikelilingi oleh alam semula jadi yang indah, tinggallah seorang anak lelaki bernama Hasan. Hasan sangat suka melukis, dan dia benar-benar berbakat dalam seni itu. Dia suka melukis keindahan yang dia perhatikan di sekelilingnya, seperti gunung, tasik dan air terjun. Setiap hari, Hasan akan keluar membawa cat dan kanvasnya. Dia akan mencari tempat yang sunyi dan mula melukis dengan penuh tumpuan. Lukisannya diwarnai dengan warna-warna terang dan hasilnya sama seperti inspirasi tempat sebenar yang dia perhatikan. Orang kampung mula mengetahui tentang bakat Hasan dan sangat mengagumi hasil seninya. Mereka berasa kagum dengan lukisannya kerana ia membuatkan mereka seolah-olah berada di tempat tersebut. Mereka berasa gembira dan bersyukur melihat keindahan alam ciptaan Tuhan melalui hasil seni Hasan. Walaupun ramai yang memuji lukisannya, Hasan tetap rendah diri. Dia percaya bahawa bakatnya adalah anugerah daripada Tuhan, dan dia terus memperbaiki diri. Dia tidak pernah berhenti belajar dan sentiasa mencuba teknik baru untuk menjadikan lukisannya lebih indah. Pada suatu hari, seorang pelukis tersohor bernama Encik Abu ternampak Hasan sedang melukis di tepi tasik. Encik Abu segera menyedari bahawa Hasan memiliki bakat istimewa. Beliau menasihati Hasan agar terus belajar dan meneroka teknik-teknik melukis yang baru. Encik Abu yakin bahawa hasil seni Hasan mampu memberi inspirasi kepada ramai orang. Hasan berasa sangat gembira dan menjadi anak murid Encik Abu. Encik Abu mengajar pelbagai teknik melukis serta cara untuk menangkap perincian kecil dari alam sekeliling. Hasan begitu bersemangat untuk belajar dan berusaha sedaya upaya untuk memperbaiki kemahirannya. Dari masa ke masa, bakat Hasan semakin berkembang. Lukisannya membuatkan orang ramai berasa tenang, kagum dan bersyukur. Mereka seolah-olah melihat keindahan alam melalui mata Hasan. Penduduk kampung sangat menyayangi Hasan bukan sahaja kerana bakatnya, tetapi juga kerana hatinya serta cintanya pada alam sekitar. Dia sentiasa bersyukur atas kurniaan Tuhan dan melukis dengan penuh kasih terhadap dunia sekelilingnya. Hasan ingin menunjukkan kepada semua orang betapa indahnya ciptaan Tuhan. Seni Hasan menggalakkan orang kampung untuk lebih menghargai alam sekitar mereka. Mereka mula memberi perhatian kepada keindahan kecil dalam kehidupan harian mereka. Apabila Hasan menjadi semakin terkenal, orang dari tempat yang jauh datang untuk melihat lukisannya. Karyanya dipamerkan di galeri dan muzium. Orang ramai menyukai lukisannya kerana ia kelihatan sangat nyata dan menyentuh hati mereka. Namun begitu, Hasan masih tidak pernah lupa asal-usulnya. Dia terus melukis pemandangan dengan penuh kasih dan rasa hormat. Sentiasa berusaha untuk merakam keindahan dunia di sekelilingnya. Begitulah kisah Hasan, pelukis berbakat yang penuh dengan kreativiti dan ekspresi diri, yang menunjukkan kepada semua orang tentang kekuatan seni dan keajaiban alam. Hasan mengajar kita bahawa bersikap rendah diri, bekerja keras, dan menghargai ciptaan Tuhan dapat menjadikan seni kita istimewa dan memberi inspirasi kepada orang lain. Tamat.